kita boleh tengok lah macam kilat ni kan. Ni biasa PA6 dengan material lah. Memang kebanyakan guna untuk bambang cordless atau bambang elektrik lah. Sebab dia boleh tahan panas, tapi tahanan dia biasanya 100 ke 120 Celsius lah. Biasa punya. Lebih yang ada boleh cair material ni. Dia bukan yang macam contoh macam ni lah. Ni dia macam matte sikit ni. Dia tak kilat, dia matte. Ni PA66. Dia nylon 66 lah. Ni ada campur fiberglass 30%. Macam tu. Beza dia, yang ni mudah pecah tapi dia pun tahan lasak juga. Yang ni dia tak mudah pecah. Dia fleksibel dan dia rasa licin. Dia dua material tahan Cuma bergantung pada pengilang lah. Dan bergantung pada harga jualan lah. Kalau murah kita faham lah. Kalau mahal kita pun faham lah. Dia memang tahan lasak semua, tahan panas. Sama lah dengan macam lidi punya blower ni. Saya rasa tahan je kalau kita tak terdedah pada, kita tak letak dekat bawah cahaya matahari ataupun dah panas kita guna direct je. Tak boleh lah, kita kena stop lah. Kita faham lah sebab material pun biasa murah, harga pun murah kan. Jadi kena faham lah. Lain lah dengan material macam ni okay. Bateri penuh 5 mAh. Okay, tak ada speed control kita terus tekan je. Kita dah pasang dia punya funnel dia. Okay, kita try. Kita test indoor je lah. Saya letak botol ni. Kita try blow Okay. Itu test dia. Test biasa je lah. Sebab saya tak ada laman luar nak test. Jadi kita test kat botol. Okay. Boleh nampak 6 biji botol kosong lah. Dia boleh tolak. Okay. Okay, ni kita try dalam jarak dalam 1 kaki pula Boleh nampak muncul di depan Okay. Yang saya perhatikan itulah talaan muncung ni ataupun dia punya funnel ni kena tepat lah ke botol ke arah bahan yang kita nak blower. Nak tembak daun, saya tak ada laman luar kita nak blow kan, dan mesin ni pun bising. So kita test indoor macam ni je lah. So boleh agak lah macam mana Okay, lagi satu saya nak beritahu, blower ni dia tak boleh di macam ni dia akan jatuh lah. Bawah dia tak ada, dia bulat dia curve Jadi ni je kaki dia. Jadi sama ada kalau pasang bateri kita letak macam ni, memang satu kedudukan je kita boleh letak macam ni ataupun macam ni je lah. Okay. Kalau bateri tak ada baru boleh berdiri, tapi itu pun macam ni je. Dia boleh stand macam ni lah. Kalau tak ada akan jatuh lah. So paling logik, masuk akal tak macam ni je lah. Tapi ingatlah bateri kita dekat lantai lah kan. Jadi kalau tempat basah ke kat outdoor ke kena hati-hati lah takut air ke apa habuk masuk kita punya battery connection kita. Okay, kita try. Saya dah buka semua dan saya dah tengok lah dalam dia. Betul lah motor brushless. Ni stator dia. Boleh tengok copper winding dia. Ni rotor dia. Okay, rotor dia integrated dengan kipas Yang ni saya dah nak buka lah sebab dia plastik yang takut dia pecah ke ataupun track dia rosak. Jadi saya buka macam ni je lah. Boleh nampak ada bearing LY LH625ZZ. Okay, tu label ni lah bearing dia. Bawah pun sama, saya rasa sama. Saya rasa ada dua magnet dia. Tak ada copper balancing semua plastik biasa lah. Okay, ni stator dia. Dia ada 6 coil lah ataupun copper winding
Ada copper yang kena gold winding ataupun balutan dia dekat sekeliling tu lah, iron core tu ataupun besi tu. Ni magnet earpiece. Kita tengok saiz dia berapa. 47.8. okey. Ini saiz copper wire dia dalam 0.8 mm atau 0.9 lah. Okey, ni rotor dia. Tengok saiz rotor 25.6. Ni PCB board dia. Dia ada seal dengan resin warna hitam ni. Kita tak nampak lah komponen dalam. Itu ada 2 kapasitor. Saiz dia, tengok saiz dia, okay, 470 microfarad. Ada 2 saiz kapasitor dia. Tu ada 2 wire keluar ke micro switch dah. Micro switch dah. Switch dah lah, trigger dah. 2, 1, 2, 3 command. okey. Okay, ni je nama dia. KW 16.5A 250 volt. I4 T125 16M 125 volt. Okey. Inilah switch dia. Okey, dia tak ada stepless trigger. Dia tekan dia tu on lah. Tu dia terus ke bateri terminal. Positif negatif. Inilah 2 ni, pin biasa ni. Okey, lain tak ada. Tu saja. Okey, ni dia punya body dia lah, casing dia. Ini ada spring sebelah dia. Ni dia punya belakang lah. Okey. Macam ada label lah kat sini. Dia punya PCB board dia. Pajani XY 2025 12 19 PTU HR 4820. okey. Aluminium Jadi dia lagi bagus lah daripada plastik biasa kita jumpa. Pengaliran haba dia lagi bagus lah. Cuma saya tengok tak ada ni lah, temperature sensor ataupun daripada board ni ke terminal tak ada temperature sensor punya point. So biasa dia akan boleh cut off lah kalau ada temperature sensor tu. Biasa ada 3, tapi ni ada 2 je. Switch dia pun biasa je. Okey, jadi kita nak tengok betul lah dia punya winding, copper winding betul ke copper. Kita kena kikis, kita tengok warna apa. Kalau betul warna gold juga, makna betul lah tu. Tengok okey, dalam warna silver saya rasa ni aluminium. Dia bukan true copper lah, bukan betul copper lah. Kalau copper dia akan warna gold juga. Ni bila kita shave dia punya wire ni, winding coil ni, warna silver bukan warna gold. Gold ni macam coating dia je. Jadi bukan true, bukan betul ni lah. Boleh tengok jadi bukan betul copper lah. Dia pakai aluminium sebab tu saya rasa ada panas sikit. Boleh nampak okey. Punya kabel ada salut getah ni, rubber ni untuk sambungan dia. Okey, wire daripada board ke stator 2.0 sama dengan wire daripada bateri. Sama lebih kurang lah. Okey, jadi itu sajalah. Jadi kita tengok balik macam mana boleh pasang. So saya punya komen pada saya untuk harga dia 60 ke 70 ringgit. Okey logo ni untuk kegunaan DIY hujung minggu sekali-sekala on okey, tapi kalau untuk kegunaan profesional saya rasa tak sesuai. Sebab boleh tengok lah dia dia tak ada, kita boleh tengok dia tak ada display control, tak ada hold button. Kita ada display LCD display untuk bateri ke untuk kelajuan, kita tak ada display control kan. Lepas tu ni accessory yang bagi satu je panel. Biasa kalau lain-lain ada 2 atau 3, kita boleh tukar lagi, muncul kat sini lagi 1, 2, 3. Ada macam-macam bentuk lah. Ada yang bulat, ada yang muncul terus, ada yang lepeh. So untuk LED bagi yang macam ni saya rasa dah okey dah. Dia punya ni pun okey ini tu dah. Senang nak cabut, senang nak tarik pun okey, dia solid lah. Untuk harga dia okey pada saya. Cuma kena ingat lah apa kita bayar, yang tu kita dapat sesuai dengan harga dia. Kita tak boleh lah expect dia macam lower steel ke
ataupun apa-apalah jenama lain yang digunakan untuk profesional. Lepas tu kena ingat bateri kita kena pakai output rate yang tinggi, contoh 3C ni ataupun 5C, dan kapasiti dia 5000 mAh ke atas lah saya recommend, baru sedap kita pakai. Jahan tu pun kuat, angin tu, putaran blower tu pun kuat, dan dia pun boleh tahan lama sebab dia menggunakan arus yang tinggi untuk cordless blower. Jadi kita kena gunakan bateri yang besar lah, kapasiti besar, dan output rate dia yang tinggi. So kita takkan ada rasa energy loss lah, dan dia punya jangka masa guna jadi pendek. So kena ingat lah, bila harga murah kita kena spend lebih dekat bateri, dan kita kena faham apa yang dia bagi. Yang ni dia bagi dalam kotak ni unit dia, yang ni tak ada speed control. Material tadi kita dah tengok plastik, nylon. Yang ni pun plastik, tak ada getah, jadi kita tak apa putih. Lepas tu dia punya body design lah, bila kita letak macam ni je, ataupun bila cabut. Okay, bila kita cabut, okay, boleh macam ni je. Jadi dia tak ada tegak ke, boleh macam ni ke, kena faham lah. Lepas tu dia tak ada case, hard case. Ada model saya tengok ada yang bagi hard case lah untuk blower, itu memang bagus lah. Tapi ni tak ada hard case, jadi kita kena simpan tempat yang proper lah. Yang penting tak kena cahaya matahari, saya rasa okey je lah. Kita tak storage ataupun simpanan kita letak kat luar rumah ke, simpan dalam rumah saya rasa okey, tak ada masalah. Balutkan plastik ke, nanti kotak ke apa, saya rasa dah okey. Okey, itu saja. Alright, terima kasih.